Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Najwa binti Abdullah dalam PMS Highlight. Hari ini saya berada di sekitar Dewan Seri Gading bagi menyaksikan pertandingan iCOVAT di mana pelajar-pelajar semesti akhir membentangkan projek akhir tahun mereka. Teruskan bersama UiDM bagi mendapatkan liputan selanjutnya. Okey, baiklah. Sekarang saya bersama Tuan Pengarah. Tuan, boleh Tuan ceritakan tujuan program iCOVAT ini dilaksanakan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan iCOVAT yang kita sentiasa adakan setiap tahun dan ini adalah merupakan tahun yang tahun 2025 untuk merealisasikan pembelajaran pelajar di dalam kelas dan juga pembelajaran sepanjang semester di sini sebelum pelajar keluar dan membuktikan keberadaan pelajar di Politeknik dan juga berkaitan dengan pembelajaran TVET pelajar sendiri. Boleh Tuan berikan kata-kata harapan kepada pelajar-pelajar yang baru membentangkan projek tahun akhir mereka? Harapan saya pelajar-pelajar yang telah membentangkan projek akhir tadi harapnya menjadi satu perkara yang akan dibawa ke depan nanti apabila berhadapan dengan interview dan juga sebagainya untuk karier ke depan nantilah. Dan saya harap pengalaman-pengalaman yang dapat pada hari ini supaya perbaiki lagi untuk mengkonfidenkan kepada syarikat-syarikat untuk interview nanti. Okey, terima kasih Tuan sudi luangkan masa. Okey, seterusnya bersama saya merupakan pemenang kepada program Final Year Project iCOVAT. Okey. Boleh tak saya tanya, apakah perasaan korang selepas memenangi pertandingan ini? Alhamdulillah, perasaan saya sangat bersyukur daripada rezeki yang datang hari ini. Yang lain? Kami rasa banggalah dengan kekangan masa yang kami ada. Kami kan jabatan hospitality, pelancongan kan, selalu tak ada masa keluar. Tapi kami ada masa untuk buat FYP. Perasaan sangat happy dan lagi satu yang saya boleh cakap, jangan lupalah minta doa daripada mak ayah, restu pensyarah dan usaha diri sendiri. Itu yang membuatkan kami berjaya pada hari ini. Perasaan saya pula memang gembira lah. Usaha daripada tim sendiri apa semua. Itu adalah pencapaian terbaru lah untuk kami semua. Soalan kedua, apakah cabaran untuk korang siapkan final project ni? Okey, bagi saya cabaran saya ialah tidak cukup masa sebenarnya. Sebab selama 10 minggu untuk menyiapkan produk dengan presentation, dengan assignment, dengan yang lain-lain lah. So cabaran ialah tak cukup masa sebenarnya. Bersama saya merupakan ketua juri. Okey Tuan, boleh tak Tuan perkenalkan diri dan dari industri mana? Nama saya Khairul Aidil Azim bin Abdul Rahman. Saya CEO Dekoponik Sdn Bhd dan juga Timbalan Presiden Preka Malaysia. Okey, soalan kedua, bolehkah Tuan rumuskan apa yang Tuan dapat selepas nilai projek-projek sebentar tadi? Daripada projek yang tadi saya lihat, seperti yang mana yang telah kita nilai dan yang memenangi hadiah tersebut, ya, kebanyakannya itu ada potensi untuk dikomersialkan. Mungkin ada sedikit tune up, ya, untuk diperkemaskan so that dia boleh dapat dikomersialkan sama ada oleh pelajar itu sendiri ataupun melalui politeknik, ya, untuk menghasilkan produk ke dalam pasaran. Jadi menghasilkan produk untuk komersialan adalah bukannya mudah. Cabarannya adalah sangat tinggi, terutama dalam konteks dana kewangan, ya. Sebab kita masa stage ini kita hanya masih kita proof of concept. Maknanya pakar-pakar telah melihat produk-produk tersebut, kemudian kita boleh melihat bahawa sama ada produk ini boleh ke next level. Itu yang penting, the next level. That means produk itu boleh dihasilkan secara mass production
ya, dan juga dia boleh dijual kepada pengguna. Maka berakhirlah program kita pada hari ini. Saya mengucapkan tahniah kepada para pelajar yang telah bertanding. Saya juga mengucapkan selamat maju jaya kepada para pelajar semester 5 dan semoga terus melangkah ke hadapan. Saya Muhammad Zulkifli dari PMS Highlight. Live, Learn, Innovate.